Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan. Salli ala sayyidina Al-Fatihah. Wa ala alihi haqqa qadrihi. Ini gel bidara saya nak tunjuk Ini gel bidara saya guna tak ada label lah. So label gel bidara ni warna hijau kan. Saya tengok insya-Allah. So cara guna gel bidara serbaguna by Shifa untuk buat gagal di tekak. Gagal tekak untuk merawat apa? Merawat sakit tekak, sesama pun boleh. Walaupun kat hidung tapi boleh. Dia ada sambungan kat saluran pernafasan kita. Batuk, tonsel, bengkak, tekak kan, merah ke ataupun yang keras ke, yang tak kisah. Malah asma pun juga boleh gagal dekat tekak. Dia bantu buka saluran pernafasan. So blockage lendir-lendir tu dia clear up, dia keluar. Jadi biasanya lepas gagal dengan gel bidara ni, kita akan bersin. Lendir tu akan keluar melalui kahak ataupun melalui sesama yang cair jernih, dia keluar macam tu. So dia tak block. Jadi dia tak block saluran pernafasan, jadi kita boleh bernafas dengan selesa. Lendir tu tak masuk dalam paru-paru, menyebabkan oksigen level dalam darah kita akan low. Begitu Sekarang ni banyak jangkitan kuman, virus semua pada sistem pernafasan kita lah. So saya nak tunjuk ni, masya-Allah, bahan-bahan dalam ni, herba dalam ni semuanya bersifat anti radang, antioksidan, antiviral, antibakteria dan antifungal, antiparasitik juga, antiparasit. Akibat daripada daun-daun durian Belanda, daun bidara ini powerful antimicrobial, antibakteria, antivirus. Temulawak, ada temulawak macam kunyit, ada kurkumin. Bahkan ada satu lagi bahan aktifnya lebih potent sebagai antimicrobial dan anti radang, masya-Allah. Kemudian ada jintan hitam juga. Jintan hitam memang kita dah tahu sebagai antimikrobial, anti radang dan boleh mengecutkan bengkak-bengkak, insya-Allah. Daun moringa dan daun sirih dan cengkeh, insya-Allah. Semuanya herba-herba ni bersifat antimikrobial. Tahu antimikrobial tu antivirus, antibakteria kan, yang menyerang kita punya saluran pernafasan, tekak, sesama, menyeimbangkan status redox dalam tubuh kita, oksigen dengan antioksidan. So ni saya nak tunjuk macam mana cara guna. Bila saya cakap buat kumuran gagal pada tekak, orang akan cakap nak campur air. Kalau campur air dia dilute, tak mau. Kita nak dia yang asal, yang asli. So bahan aktif herba antimikrobial tu paling potent untuk basmikan kuman-kuman virus dalam sistem pernafasan tekak itu semualah. Dia boleh merebak juga keluar bahagian lain sebab dia boost sistem imun. Dia attract sel-sel imun datang tempat radang, tempat mana ada kesesama, tempat mana jangkitan kuman berlaku, dia bantu attract. Masya-Allah. Bismillah. Direct je macam gini. Kalau nak guna sudu pun boleh, satu sudu ke dua sudu. Kalau satu sudu tu dalam 8 ml, dua sudu dalam 15 ml lah. Saya malah nak suka sebab hari-hari kita gagal. Saya hari gagal sebelum gosok gigi pagi-pagi subuh tu, gagal dengan ni dulu. Nak clearkan. Sebab sekarang ni banyak virus shedding masya-Allah Udara kita banyak kuman lah, virus, masya-Allah. Itulah cara kita gagal. Lepas kita titiskan gel bidara tadi ni dalam mulut kita, agak cukup kuantiti untuk kita menggerakkan gel tu seluruh bahagian tekak kita. Macam saya buat ke kiri, ke kanan supaya dia pergi ke sini, keseluruhan bahagian tekak tu mengenai gel bidara tadi, masya-Allah, supaya dia rawat radang, dia bunuh kuman-kuman, virus semua, insya-Allah, dan merawat bengkak ke apa semualah. Mengeluarkan lendir-lendir yang ada dalam sistem pernafasan. Lendir itu sebenarnya apa? Untuk clear up, buang patogen, virus dan juga toksin ataupun kalau ada bahan allergen, bahan kimia yang masa kita bernafas, sedut udara yang berkumpul dekat sistem pernafasan kita. So dia bantu untuk rawat batuk-batuk yang susah nak rawat sekarang ni batuk-batuk, sakit tekak, masya-Allah, sesama kerap, sesama bersin, nosdung, masya-Allah. Itu cara dia Lepas tergagal kena, tadi saya dah bilas dengan air bersih. Macam tu cara gagal. Tak ada kuantiti yang kita nak tetap berapa sudu, berapa ml, nak buat lencawan, campur, tak perlu. So ni praktikal, setiap hari kita nak buat. Macam Listerine. Listerine dia ada cup dia kan, cup dia masuk anggaran dalam 15 ml lah. Harga dia pun sederhana, RM26 dan dia punya kandungan dia isi padu 160 ml. Kalau kita guna dalam 14-15 ml sehari, boleh guna dalam hampir 2 minggu buat gagal. Saya guna ni juga untuk buat gigi. Titik atas bulu gigi, lepas tu titis juga dekat gigi dalam mulut. So tanya.
kuatkan gigi gusi. Saya sensitif dengan bahan mangkiman dan ubat gigi. Kuat-kuat semua kan. Ada fluoride lah, SLS yang buih tu. Sakarin, mentol dia kuat sangat. Gigi jadi sensitif jadi ngilu-ngilu. 30 tahun dah saya tak pakai ubat gigi. Saya pakai kayu sugi dan jari lah. Semoga manfaat insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.